Malam ni kita buat lagi. Kita petik dulu, kita basuh, esok kita goreng. Selama ni kan pucuk ubi Cik Ros kat rumah tu kan dibuang je korang. Cik Ros tebas-tebas supaya jangan tinggi. Tapi sekarang boleh kita buat makanan yang sedap. Siapa yang ada pucuk ubi kat rumah tu, korang pun boleh cuba buat. Senang dan mudah je. Bila dah basuh tu, masuk dalam tapis, toskan Sebab tu Cik Ros suka basuh malam. Masuk dalam tapis, esok pagi dia dah air dah kering Berbanding dengan kita basuh terus goreng. Nanti minyak pun mengecil-kecil jadi selamatlah. Hari ni Cik Ros buat lebih sikit. Sebab tu Cik Ros gunakan minyak yang lebih kalau nak buat sikit, nak jimat minyak, korang kena masukkan sikit-sikit juga pucuk ubi ni. Dengan korang masukkan minyak sikit nak jimat, lepas tu korang masukkan daun pucuk ubi ni banyak-banyak nanti masaknya tak sekata. Ada yang daun yang merah, kuningan, ada yang hijau lagi, ada yang tak masak lagi Jadi minyak kena cukup lah biar masaknya merata. Cik Ros buat kali ni banyak sikit lah. Dalam 1 kilo lebih macam tu. Sebab apa Cik Ros suka timbang, Cik Ros suka bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi apa pun masakan yang kita guna, yang kita buat, yang kita masak, rasa dia sama lebih kurang Tak adalah hari ni lain, esok lain Cik Ros pun proses dalam belajar buat ni. Jadi Cik Ros tak macam kalau pedas sangat, Cik Ros akan kurangkan pedas macam tu. Jadi kita suka, kita tahu. Kalau banyak ni kita masukkan, banyak ni dia punya pucuk ubi, pedas kan, boleh kita kurangkan. Macam tu lah lebih kurang Cik Ros suka ubah dari semasa ke semasa. Macam buat rempeyek juga. Kalau buat rempeyek hari ni macam ni, esok Cik Ros buat macam ni. Untuk bagi lagi sedap. Dah siap dah. Kita menggoreng pucuk ubi ni. Kita nak menumisnya pula. Jangan gunakan minyak banyak-banyak sangat nanti berminyak-minyak pula bila kita dah simpan dalam botol ataupun balang dalam bekas. Kita tumiskan bawang putih sampai garing. Masukkan cili flake yang kita dah sediakan. Cili flake ni dia dah garing tu kurang. Api kena kecilkan. Kalau misalnya minyak banyak tu tak payah buka api pun tak apa. Kecilkan api supaya jangan hangit. Sambil-sambil tu kita masukkanlah sebut perasa, gula, garam kita menggunakan ikan bilis. Ingat garam jangan banyak-banyak letak. Letak sikit dulu. Sambil-sambil tu kacau, jangan tak kacau. Okey, lepas ni kita biarkan dia sejuk dulu Kita biarkan dia sejuk, pucuk ubi sejuk. Rempah yang kita tumis ni pun sejuk. Dah sejuk nanti barulah kita masukkan pucuk ubi yang dah goreng ni dan gaulkan dia. Sambil ni korang boleh rasalah kalau tak cukup gula ke boleh tambahkan. Tak cukup garam ke boleh tambahkan Pucuk ubi ni cepat lemau bila dah digoreng. Jadi kena hati-hati. Bila dah sejuk tu, sebelum di packing atau dibalangkan, masukkanlah ke dalam bekas yang kedap udara dulu. Okey, selamat mencuba. Boleh buat untuk makan sendiri dan boleh buat untuk jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.